bukan saya nak memaksa atau dipaksa lah. Ustaz Zamihan, selalu saya tengok dalam YouTube ni very often, dia ni hantam Wahabi berhabis-habis. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, saya ada dua soalan. Saya rasa Ustaz boleh bagi pencerahan ataupun pandangan Ustaz lah. Bukan saya nak memaksa atau dipaksa lah. Soalan pertama, tentang Ustaz Zamihan. Selalu saya tengok dalam YouTube ni very often, dia ni hantam Wahabi berhabis-habis dengan menunjukkan tata cara sembahyang sunat wal jamaah dan sebagainya. Dia hantam tu betul. Jadi saya nak pencerahan daripada Ustaz mengenai apa pandangan Ustaz pada Zamihan ni, dan perwatakan dia ni, adakah dia dalam ahli sunnah wal jamaah ataupun dia tarikat atau sebagainya. Pertama sekali pasal Ustaz Zamihan ni, saya sebenarnya tak berapa kenal dengan Ustaz Zamihan ni, jumpa pun beberapa kali saja. Tapi apa yang saya nak syorkan pada dia lah, ahli sunnah ni bukan sempit sangat. Ahli sunnah ni luas. Jangan kita jadikan perbezaan antara kita untuk kita memusuhi orang lain. Beza-bezalah. Kerana mazhab pun ada 4. Mazhab ahli sunnah ni pun ada Syairah, ada Maturidiyah, ada Ahlul Hadis, ada Hanabilah. Beza kita biar beza yang harmoni, bincang elok-elok. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, ustaz-ustaz yang disiplin bagus ni kan, kalau tuan-tuan dengar kuliah dia tu menenangkan. Keluar tu rasa macam semangat nak amal Islam dan nak bawa Islam dan nak promosi Islam tu kuat. Berbeza dengan ustaz-ustaz yang datang kuliah, bila dia datang orang jadi bergaduh. Bila dia datang orang nak tindas orang lain atas perbezaan pendapat yang sepatutnya diraikan. Isunya bukan isu berbeza pendapat, isunya tidak pandai mengurus perbezaan pendapat. Bahkan kadang-kadang pandangan mazhab yang muktabar pun ada ustaz-ustaz yang langgar. Apa ni baca bismillah slow? Sebenarnya ahli sunnah baca bismillah kuat. Sempit sangat ahli sunnah. Majoriti ulama terkeluar daripada ahli sunnah macam tu. Saya tak suka perbahasan macam tu. Saya suka perbahasan bila kita bahas pandangan ni yang tepat, pandangan yang lain kurang tepat. Bukan bila kita tak bahas pun, kita ambil pandangan yang kita suka, ni ahli sunnah, yang lain tu semua Wahabi. Senang sangat buat sifir. Tak bagus. Tak bagus tuan-tuan. Kita akan menyuburkan budaya ekstremis bila mana kita tak biasakan umat dengan perbezaan pendapat. Tu masalah bukan beza pendapat. Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Dia kata ma uhibbu alla yakhtalifa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum law lam yakhtalifu lakanatil ummati fi dhiq. Dia kata aku tak suka kalau sahabat nabi tak beza pendapat, kerana mereka ini fa innahum a'immah yuqtada bihim, kerana mereka ni imam-imam yang diikuti, yang dicontohi. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, dah tentu umat akan berada dalam kesempitan. Bila sahabat semua sepakat, kita tak ada ruang nak beza pendapat. Berlaku masalah, ijma' tak boleh lawan. Bila sekarang ni ada masalah, berlaku masalah, nak selesaikan, yang ni pendapat pertama, yang ni pendapat kedua, yang ni pendapat ketiga, yang ni pendapat keempat. So kita pilih yang mana yang terbaik dan terkuat dari sudut hujah. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Zaman dulu ulama bincang, bila nak beli barang, dalam hadis disebut, riwayat Ibnu Majah, innamal bai'u bitaradi, sesungguhnya jual beli itu dengan reda meredai. Bahkan dalam Quran disebut, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan makan harta sesama kamu secara batil kecuali yang didasari dengan reda meredai di antara kamu. So asas jual beli mesti ada reda. Mesti ada reda. Jadi macam mana nak mengenali apa itu reda? Macam mana kita nak tunjuk ke orang yang kita reda?
Ulama beza pendapat. Walaupun ulama setuju jual beli mesti ada redha, tapi mereka beza pendapat redha tu macam mana. Maka Hambali kata redha itu difahami daripada gerak-geri dia. Kalau dia buka kedai, dia jual barang, kita sebagai pelanggan pergi kat kedai ambil barang, dia tak larang kita ambil barang tu. Kita ambil, kita letak atas cashier, kita letak atas apa, kaunter. Cashier pun kira, dia kata RM5 bang, kita pun bagi RM5, kita balik. Tak sebut pun saya beli, saya jual. Dia kata yang tu sah. Hambali kata sah. Pasal apa sah? Dia buka kedai, dah tentulah jual barang. Kalau dia tak nak jual, dah tentu dia bagi tahu barang tu tak jual. Tapi dia tak bagi tahu, dan dia siap bagi tahu kat kita pun RM5 harganya, walaupun dia tak bagi tahu dia nak jual secara jelas. Kita pun tak bagi tahu kita nak beli, tapi kita keluar duit RM5 bagi kat dia. Hambali kata sah. Hanafi juga kata sah. Ni dinamakan bai'ul mu'atah, jual beli hulu menghulu. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia kata tak boleh. Redha ni dalam jiwa, selagi mana tak sebut, selagi tu tak tahu. La yunsabu ila sakitin qaul, tidak boleh kita sandarkan pada orang yang diam sebarang kata-kata. Dia diam, kita tak boleh nak kata dia cakap. Tak boleh nak kata dia redha sebab dia diam. Maka Imam Syafi'i kata mesti sebut, saya beli, saya jual. Kalau tak sebut, jual beli tak sah. Zaman dulu tuan-tuan, mungkin tak diisu sangat. Zaman hari ni, beli barang dekat mesin, beli air kotak dekat mesin. So kalau tak boleh nak guna melainkan mazhab Syafi'i je dalam negara ni, dah tentu akan menyebabkan sukar kita nak berurusan. Susah nak berurusan. Saya beli, orang belakang tunggu apa yang lama kan ni, dia tak jawab, saya jual mesin tu. Itu yang susah tu. Jadi kita boleh tukar pada mazhab lain, kerana isunya isu ijtihad. Kesemuanya berpegang pada dalil. Macam mana dia nak interpret dalil tu, macam mana dia nak tafsirkan dalil tu, kita boleh nilai lah. Tuan-tuan, kalau orang awam, tuan-tuan ikutlah ustaz tuan-tuan. Ustaz yang tuan-tuan rasa ilmu dia diyakini, ikutlah dia. Kita hantar orang mengaji tinggi-tinggi, hantar sampai PhD guna duit kerajaan, balik dia tak boleh mengajar. Sebab apa? Orang awam jadi penin. Sedangkan patutnya masa kita hantar dia pergi belajar tu, kita bagi tahu siap-siap, pergi apa ni, cari ilmu banyak-banyak, balik ajar masyarakat. Nak ajar tak boleh, pasal apa? Masyarakat penin. Dia penin bila masyarakat penin. Patut dia tolong cari ubat supaya masyarakat tak penin. Ni dia tolong sama masyarakat, jangan penin sama-sama, kita buang orang yang bagi kita penin ni. Sekat dia, jangan bagi ceramah. Adakah itu cara yang baik? Cara yang tak baik. Kita mengalah sebelum kita memahami. Fahamkanlah dulu. Sejak bila orang alim, orang yang ada ilmu, kena ikut orang jahil? Patut orang jahil lah kena ikut orang yang ada ilmu. Ni kita ikut sangat orang jahil. Penin lah ustaz tu ceramah, buat aduan kat pejabat agama. Pejabat agama tak siasat pun, terus ambil tindakan. Tak boleh gitu. Siasatlah dulu. Doktor sebut apa doktor dalam kuliah? Saya mengajar Sahih Bukhari. Oh, mengajar Sahih Bukhari. Ni orang duk komplain. Dia komplain apa? Memeningkan. Apa yang doktor ajar memeningkan? Saya tak ajar apa, saya ajar ni ada dalam rakaman YouTube pun dah banyak. Mana yang salah tolong bagi tahu lah. Saya dengar okey je. Pasal apa masyarakat penin? Dah masyarakat memang tak nak dengar. Kalau dengar pun dekat tangga masjid dia. Mana tak penin? Tapi ustaz lain mengajar tak penin pun. Nak penin apa ustaz lain mengajar? Baca 2 baris lepas tu gelak. Ustaz yang memeningkan ni ustaz yang bagi ilmu. Dah gelak aja. Tengok Maharaja Lawak dengan tengok ustaz ni lebih kurang lah. Memanglah orang tak penin. Ada pula boleh buat apa? Tajuk-tajuk lagu punya panjang. Kan? Buat tajuk susun, tajuk-tajuk lagu, buat ceramah. Memang tak penin, orang suka. Sebab apa? Bukan bagi fakta baru. Hanya sekadar berceloteh. Memang market dia besar lah. Kita tak. Aim kita nak bagi masyarakat pandai. Tujuan kita nak bagi masyarakat jadi pandai. Kalau boleh lebih pandai daripada kita. Peninglah sikit. Kan?
Tapi tuan-tuan hadir kuliah saya tak pening kan? Kalau pening tuan-tuan tak datang ramai-ramai ni. Jadi dahsyat orang pening ni.